minta jual daus. Open daripada kosong. So, orang ni saya punya. Habis jangan cabar dorang. tahun depan kau pemenang terus. Korang cakap lepas banyak dah lagi. Kita orang letak banyak dah. Ada orang ni. Ada orang cancel order. Cepat. Jalan. Kita tak tutup si order lagi. Ni. Ada orang cancel order. Soal balik dah. Dah. 4. Balik. Okey, saya tengok tadi ramai yang komen kata tak sempat nak berebut dengan add to cart. Jadi jangan risau, kita buka yang macam biasa. Betul. Kita buka yang macam biasa. Bagi 10,200 orang yang masuk. Hari ini adalah promosi RM49 sahaja daripada 79 dan anda berpeluang dapatkan ini. Okey. Diskaun dengan kau-kau sempena birthday saya. Sekali lagi. Happy birthday. Doa nak kena birthday ni. Oh, berdorok kata rock. Nak Korang kena apa ni? suka attention. Mana dia? Lagi aku tak suka attention tau. Dia attention, dia suka attention kat aku je. Kenapa yang asal cakap gitu? Dia cakap Bella, maksud saya. Kenapa asal cakap gitu? Sedih dia. Jual daus. Tak sempat. Okey. Alright. So saya buka beg kuning kita. Jangan risau. Saya dengar apa yang awak cakap tadi. Ramai yang komen macam tu tadi. Tak sempat nak berebut apa semua. Jadi saya buka beg kuning kita. Yang seterusnya, tangan terus dekat beg kuning. Mana si Adi? Tutup. Okey, kira dulu. Okey, kita kira. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan terus beg kuning ya. Ini sekarang produk dah sold out. Ini kita tambah stok. Habis saya tak tahu. Saya malas nak kata apa lagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Boleh terus tekan beg kuning. Kita dah masukkan stok tu. Siapa tak sampai lagi saya minta maaf sangat-sangatlah. Okey, terus ke beg kuning. Uish, laju guys. Okey. Ini bukan COD ya. So kalau tak dapat lagi saya tak tahulah, saya minta maaf. Semua payment jangan tukar. Weh, laju weh. Serius, sumpah tak tipu. Tinggal 10 lagi. 10 lagi. 10 lagi. Tinggal Tadi ada 13. Okey, tinggal 10. Tinggal 8. Yes, dapat terus. Dapat, tinggal 8. Dia start. 5, 4. Dah esok birthday saya. 0. Okey, orang minta jual daus. Alright. Kita daus jual diri kau je. Tapi kita beri harga je. Nanti kita orang rap dia pergi hantar kat mana-mana. Okey. So beri harga open daripada kosong. So ini adalah daus. Okey, kelebihan. Kelebihan memekik melolong. Flexible. macam menyesal kalau dia depan ni. Ajar, kulitnya mulus, berkilat sikit. Suaranya merdu. Misalnya kutul-kutul kumis-kumis sedikit. Biasa-biasa. Jangan puji. Bibir besar bas. Okey, kalau dah tengok bakat dia boleh kita tunjuk kat sini. Tak apa. Enggak. Mau buka lagi tak? Ayo. Enggak, kalau buka kita buat satu persembahan. Oi. Special. Persembahan apa? Persembahan paduan apa? Persembahan paduan. Apa paduan suara? Menyanyi ramai-ramai. Oh. Guys, bag kuning masih ada lagi, ada orang cancel guys. Okay. Ada lagi? Ada. Dah suka? Cancel seorang tu pun. Salting aku habis macam begitu. Come on guys. Apa? Ada yang cancel boleh pergi sini. Kita tengok siapa yang dapat. Tidak dah. Nak tahu rasanya ni. Goyang bintang. Sama. Goyang dengan Namanya Okey, bolehkah kita letak last talk sayang? last talk. Alright, so kita dah nak sampai penghujung dah. Jadi kita nak letak last talk kita dah lah. Okey, sebelum tu saya nak beritahu siapa yang add to cart lepas yang kita habis live ni, lepas tu kalau order dia baru masuk, dia dapat harga 79. Dia tak dapat harga 49 macam sekarang ni. Jadi kalau mau dapat harga tu kena payment sekarang lah. Dalam live sahaja. Kena payment sekarang beb. Sebab nanti kalau kami live, nanti harga kembali asal. Okay, so siapa yang dah beli tu nanti saya akan buat video TikTok macam mana nak join. Okay,
Join. Faham tak? Join. Join. Faham tak? Okay, so kita letak stok yang terakhir lah kan? Okay. Let's go! Let's go. Jangan bikin malu. Aku di depan sudah ni. Awas kalau nak. Okay. Okay. Daus. Aku sudah di depan ni. Daus 4,000. 4,000 Wah, dah tak ada Karina. Apa benda ni? Kalah dah Karina. Oh, baru pasal. Selalunya kalau tu kan Selalunya korang tahu tak, dekat live sesiapa pun Karina. Tak, live I je mostly. Live you, live I. So ni dia tak ada nama Karina, nama Daus. Daus, dia bilang kalau balik Sabah bawa parcelku. Iya kau. Oh, apa yang jadi anu? Okay, Tukang hantar rambut. sesuai lagi duty kau. Okay, last so stop last stop. Okay, kita akan buka last stop. Alright. Last stop boleh? Okay, boleh. Dengan lafaz Okay, kita bismillahirrahmanirrahim. tak last stop. Let's go. Last stop dah tak ada dah okay? Last stop okay? Let's go guys, last stop. So, dengar tangan terus kabel kuning sebab ini last stop. Jadi kalau korang tak dapat malam ni, korang memang rugi sebab harga kembali asal kepada 79 bukan 49. Yeah. Okay. Okay, kena buat payment sekarang ya dalam live. Tak payah buat payment selepas live. Selepas end live. Kena buat payment sekarang. Benar sekali. Okay. Alright, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim dengan kiraan 5 4 3 2 1. Let's go. Boleh. So di depan ni. Cepat aku sold out. Cepat aku nampak sold out tu cepat. Last stop dah korang pasal kita nak yang live. Last stop. Okay. Weh, lajunya. Let's go guys. Harga hari ini kita bagi diskaun dari 79 hingga 49 untuk hari ini saja. Setiap pembelian boleh dapat ini. Kamu boleh inilah untuk ini punya. Kalau kamu beli. Okey. 49 dapat 2 barang, sabun sama losen. Losen. Iya, losen. Harus sabungin. Tapi yang warna oranye ni tak boleh ya. Ini telefon. Yang warna oranye ni saya punya. Ya ke? Yang putih ni. Siapa yang beli boleh dapat yang warna putih. Yang warna oranye ni sudah sama aku. Ada losen dan juga sabun. Kalau orange yang kau punya, yang biru siapa punya? Diorang di rumah. Bukan yang biru. Yang biru. Tudung biru. Jangan payment, thank you. Jangan payment. Losen, okey. Jangan beli, nak jumpa ayam mana? Okey, mantap. Beli ni. Besok kami datang. Daus beli ni. 3. Hah? Betul-betul. Telefon. 4. Sorry. 4. Hingga 4 korang. Let's go. Tinggal 4, let's go. Aku mau sold out yang jadi kalau 4. Pura-pura kita terkejut 1. Kau depan orang. Ni Okey. ni refresh. Guys, Okey, tengok tinggal 4. Kita refresh. Ay, sold out. Sold out. Ya Allah ya Tuhan, sold out. Oh yeah. Sold out. Mama. Oh yeah. Okay. Alright. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kita dah habis jual, so kita nak jual apa lagi? Kita nak Jual Una lah, Una. Jual Una lah. Saya tak ada dah. Jual Okay. Alright. Sorry okay. So kita dah ke penghujung dia. Tak sempat beli awak ni. Aku gerang betul lah. Dapat lama tadi tau. Dalam seminit kot untuk habiskan tadi. Oh, tak sempat COD. COD bukan. Kita dah buka 2 kali dah. Tapi memang laju lah COD. Saya tak nak nafikan benda tu. Okay. Dan saya takut juga COD ni. Macam kita bagi tahulah. Betul tak? Takut COD ni. betul. Terus baru masuk. Tak sempat nak beli. Alah be, orang nak be. Orang masih mau. Mau ke COD? Be, bagilah COD. Allah, COD pula. Ya COD aku biarlah setelah aku mau balik Sabah sudah ada orang bawa sudah. Nanti lepas ini Kalau korang boleh pujuk hati aku lah. Oh 3M. Okey. 3M COD. Hantar Daus dia pujuk habis. Bukan. Aku nak 3M. Aku nak korang. Guys, Korang kita. Abel. Inilah masa ni. Kita bukan kita je nak putih Diorang di rumah tu pun mau putih juga. Jadi Abel kena faham kenapa diorang nak beli. Tak meyakinkan lah. Bukan Apa lah. Tak meyakinkan
mau tanya. Abang tak penat? Penat apa? Tak penat sama hari. Lagi insert kalau abang buka COD. Come on. Okey lah, sebabkan ayat tu memang betul sebenarnya. Ya, saya akan buka COD tapi saya nak korang 3M dolar. 3M. Okey. Jadi yang nak COD, yang tak sempat COD, korang komen COD, kita tengok ramai tak yang nak COD dan saya akan buka untuk kali terakhir ni sebelum kita end live untuk COD. Kalau tak ramai saya dah tak buka lah COD. Saya buka tu sebab diorang nak boleh COD. Oh, ramai dulu baru dia sebut kami COD. Let's go guys, let's go guys. COD be, alang-alang dari be, tengok tu 3M like tu, alang-alang. Memang betul-betul lah. 3M like dah. Wah, okey. Saya boleh rasa di depan Abe nak bagi COD. Wih, ramai lah. Okey, baik. Ready? Saya tengok stok jap. COD, let's go. Kita bagi COD. Ini cepat-cepat dia dapat. Okey. Guys, kalau Abe buka COD, jangan kamu lambat. Nanti tak lagi kamu dapat. Okey. Hari ini siang ni 49. Kalau balik lagi pergi harga asal 79. Sebabkan yang terakhir dah, saya letak COD ni banyak. Jadi kita tengok laju ke tak dan kita tengok sendiri. Kalau tak sempat saya minta maaf lah. Memang tangan kena laju, betul tak Daus? Betul. Satu je Abe jangan cabar dorang. Dorang ni tadi kita buka COD dah sampai 2 saat sold out. Tengok lepas ni, tengok nanti lepas. Okey, aku letak stok ni kalau dalam 10 saat. Kalau dalam 10 saat boleh COD, tak perlu tunggu tahun depan kau permanent terus. Betul. Tak. Dengar tak apa Abe cakap? Betul tak? Kita cabar, let's go. Boleh? Nah. Abe cakap tadi. Google. Tak. Boleh tukar. Bahaya. Sayang, boleh lah sayang. Minta untuk banyak dulu lah. Bahaya. Aku yang membeli. Dulu lah. Maksudnya kalau sold dalam masa 10 saat ni, kau beli 300. Macam mana tadi? 300. Tak, kalau tak perlu tunggu tahun depan ke apa semua, terus permanent. Okey, tak. Aku saja jadi cakap situ. Aina meluk mal Aina meluk. Ni, Daus. Payment. Semua. Semua. Permanent. Tak boleh. Maukah kami 4 orang pemenang? Tapi tak mungkin sebab banyak tu yang. Dalam masa 10 saat tu banyak you letak tu. Alright. Okey. Tak, saya gurau tadi tak boleh macam tu, tak boleh bahaya. Siapa yang screen record besok post? Mention. Apa ni? Confirm ada orang screen record. Okey. Orang record. Tinggal lafaz bismillahirrahmanirrahim. Tak sangat tadi. Okey. Ni saya dah turunkan balik stok. Okey. Ni last stok dah COD sebab daripada tadi korang nak COD. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya buka COD yang terakhir. Stok yang terakhir untuk malam ni untuk 12.8 ribu orang dalam ni. Terus tekan beg kuning sebab jap kita end live korang dah dapat harga ni dah. Korang dah tak dapat ini dah. Okey. Alright. Dengan lafaz 13,000 orang ni. Kamu akan dapat telefon percuma saja. Ini wire je. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, COD yang terakhir saya buka dengan kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Okey, COD dah dibuka. Tekan beg kuning sekarang. Mana ada lagi? Tak mungkin lah. Okey, tak mungkin saya letak bangsa lagi. Okey. Ada lagi. 5, 4, 3. Apa ni? Apa? Apa ni? Apa kira ni? Apa? Kira apa? Tak tahu. Kita kira apa semua? Okey. Apa yang kira ni? Tak ada kira apa. Last stop. Tinggal satu je ni. 31. Sold out. Tinggal 1. Ini dia punya. Nah. Daus pemenang. Oh. Daus pemenang. Apa?
tadi. Abel cakap tadi, orang saksi, orang ada screen record tak ada apa Abel cakap tadi. Tak. Okey. Semua pemuda. Ella tak dapat, sorry dah habis Sorry so much. Alah tak rekod bang. Alah tak rekod. Okey ah. Mantap tak rekod. Ada rekod. Okey. Okey. Rekod. Bagi harapan. Aku rekod. Dah rekod. Mantap. Besok bos. Okey. Cuma saya akan pertimbangkan lah untuk batch 1 ni, insya-Allah kalau rezeki saya boleh buat semua permanent. Amin. Gitu. Adakah pisang akan berubah 2 kali? Sebab batch 1 pada batch 1 AI sementara yang first version, batch 1 tu kita silap ambil orang. Tak ada. Sebab batch 1 version 1 kita ambil seorang je Una. Mungkin tahun ni kita ambil banyak sikit. InsyaAllah akan ada rezeki. Kita tengok macam mana. Okey. Tak ada. Ingat sekali dengan Amin. Saya ingat dia sekali dengan Tak ada batch 1. Nama saya Nurul apa? Nurul Husna. Saya datang ke Sumberlin. Rumah saya 23 tahun. ada duit. Uish, thank you. Ada orang terus duit. Daus permanent place. Okay, saya bagi tahu tu kawan-kawan semua. Daus ada kat sini, Aina ada kat sini sebagai talent sementara. Saya Mal kodok. ni bukan Malkodok. Belum. Ini Malkori. Belum. Inilah kertas ni. saya nak bagi tahu yang nak jadi permanent atau tidak permanent, dapat tahu dia pada tahun depan, awal tahun depan. Kita kena habiskan juga batch tu. Kita ada lagi batch 2 kan? Cuma selagi nama dia sepanjang perjalanan batch, sepanjang daripada bulan 9 nak sampai ke tahun depan bulan 1, selagi nama dia orang tak tenggelam ke apa benda ke, dan tak ada orang yang boleh compete dia orang punya vibe, dia orang punya crowd, dia orang punya performance and everything, selagi tu insya-Allah ada rezeki untuk dia orang. Gitu. Okey. Dah nak habis ke? Nak main live ke? Kenapa? Masih nak? Kenapa kau tanya soalan macam tu? Kenapa tanya soalan lagi? Tak, aku pula netizen kan. Kenapa? Akak tanya soalan macam tu. Saya dah barang. Katanya dia nak end ke? Kenapa? Akak macam Macam apa? Kadang-kadang nak bagi dia orang beli lagi ke kak? Ke kau macam nak bagi lagi? tak hidup nikah kita tak boleh rasa puas. Lepas tu? Bagi je orang kalau masih nak. Apa dah tak dengar? Bagi jalan orang kalau orang masih mau. Tak dengar. Kamu masih mau kah? Okey, kakak tengok kamu sendiri. Komen nak guys. Kita kasi tengok sama Kak Bella. Komen nak. Boleh tak? Tu saya stop. Nah. Ada pernah korang beli komen? Ada dalam berapa ratus je? Nak tu banyak komen kena. Kenapa ya? Tak ada apa-apa. Tak, I cakap lagi berapa ratus je store dekat warehouse. So, Habis dulu. apa habis terus je? Boleh lah. Bagi. Tak perlu nak keluar kita. Arul, boleh ke letak stok? Boleh? Okey. Orang stok kita cakap boleh. Sebab kita pun nak pergi ke Kuantan. Ya. Nak delay lagi. So kalau korang tengok ni muka-muka yang pergi Kuantan esok so jumpa kat Kuantan kita orang semua hari Sabtu dengan hari Ahad. Amboi hari. Captain screen. Okey. Nak lagi ke tak sayang-sayang? By the way, thank you untuk 4M lah. Thank you so much. Okey, macam ni lah. Kita bagi dekat diorang. Diorang nak kita letak stok lagi ke tak? Tanya diorang dulu. Korang tanya diorang dulu. Guys. Kita mesti tambah stok lagi guys. Saya tahu ada lagi yang belum dapat. Betul tak? Tapi bukan COD ke? Bukan COD. It's okay. Memang ada je yang nak. Siapa yang nak kita tambah stok, cuba komen nak dulu. Kita tengok dulu. Daus sampai 13,000 ni apa hal? Tahu ada Daus. Tahu. Semua orang tahu ada Daus di sini. 13. Yang kami mau tahu sekarang ni, ada orang nak ke tidak kita tambah stok?